Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dinina wa dunyana wa akhirina wa ma'adina wa mastur 'awratina wa amina wa 'afina wa ihfazna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yamina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nudhkara min tahtina. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah amma ba'd. Berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita lagi kita bukan kelas kita sebenarnya dengan Ramadan dan Syawal yang lepas. Okay, hari ini kita hari Fotus Sofa fi Wasiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Surat 15 ya? 15. Oh, 15. Apakah hadis Fotus Sofa fil Wasiyatul Mustafa? Fi Wasiyatul Mustafa 15 ya? Wasiyatul Mustafa was-sadaqah. Saya tanya Ustaz 13, betul ya? 15 Oh ya, 13 kan? Fasku fi doa wal istighfar. Fasku fi sidqi was sadaqah. Enggak, Fasku fi doa istighfar. Salah sudah ini. Fasku fi doa wal istighfar. Wal Qur'an wasair. Bisa diubah kan? Yes. Tadi ini sama. Oh. Nah, dia Ustaz. Kayak gitu Fasku fi doa wal istighfar. Oke, Al-Quran wasair. Terus pada saya udah 13. Baru ini Oh, kita kuning. Okey, baik. Tak apa. Kita tajuk baru berkaitan dengan doa, istighfar, Al-Quran, masail asrar dan keseluruhan zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu fasal pada menyatakan perihal doa dan istighfar dan Quran dan lain-lain zikir. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, alaika bi-du'ai bainal adhani wal iqamati fa innahu la yurad. Telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Ali, lazimkanlah atas dirimu berdoa antara azan dan iqamah, maka sesungguhnya doa pada waktu itu tidak akan terbuat. Ini dikatakan dengan banyak hadis kita dengan keutamaan doa di antara azan dan iqamah, waktu yang pendek, tapi Allah beri peluang kepada kita untuk berdoa antaranya. Dan juga azan dan iqamah ini selain daripada kita dah depan tu kita ada bincang sebenarnya, iaitu keutamaan berdoa selepas azan. Tuhan dia punya fadilat tertentu, dan di antara azan dan iqamah itu sendiri juga ada doa waktu yang Allah bagi untuk kita berdoa. Dan ini nampak walaupun wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada Sayyidina Ali agak ringkas, tapi ramai yang terlepas peluang untuk berdoa. Sebab apa? Tuan-tuan, biasanya kalau kita nak solat, terutama bagi lelaki yang solat kat masjid, jadi untuk dia datang awal waktu
di masjid dan untuk dia berdoa kadang dia tertinggal. Kadang-kadang 3 masjid akan surau terus untuk solat berjamaah. Itu sayangnya. Di situ ada satu ruang Allah bagi untuk kita berdoa padanya, iaitu antara iqamah dan azan. Azan dan iqamah. Jadi kena susun jadual, kena pastikan 5 ke 10 minit sebelum azan sudah berada di dalam masjid ataupun sekolah pagi lah, ya. Itu kenapa kadang kita terlepas waktu yang sangat susah saja berdoa. Okey, bagaimana pula dengan kaedah berdoa? Okey, terusnya, ya Ali, iza da'uta fabsut yadaka hatman sadrika, wa la tarfa'ha fawqa ra'sika wa tushiru ila Allah Ta'ala bisabaratika yumna. Baik, wahai Ali, apabila engkau berdoa, maka bentangkanlah tanganmu pada kebetulan di dadamu. Bentangkan apa maksudnya mana? Bentangkan di dada ini. Sebab kiblat untuk orang berdoa ialah tapak kaki kita di atas. Kalau kita sembahyang, kiblat kita ke bawah. Tapi untuk orang yang berdoa, kiblat tapak tangan ni dua macam ni berbetulan pada dada macam ni. Tangan tapak tu ke atas. Sebab apa, kiblat untuk doa tapak ke atas. Ada tak wajib. Dan dia berbetulan dengan dada. Hazwa sadarika, dada. Jadi keutamaan. Kemudian, dan janganlah engkau angkat dia di atas kepalamu. Macam mana? Boleh, dia tak ada masalah. Tetapi kalau yang angkat tangan duduk ke atas tu, itu paling utama kalau kita solat istisqa. Itu lebih utama. Ya. Tapi untuk solat 5 waktu, boleh dia nak gitu, boleh, tak masalah. Imam nak gini, boleh, tak masalah. Tapi dalam hadis ini kata, yang terbaiknya adalah bertentangan dengan dalil. Okey. Dan engkau berisyarat kepada Allah dengan jari telunjukmu yang kanan. Macam mana? Doa. Jari telunjuk. Begini. Ada hadis Nabi, kaedah angkatannya dia ada di itu. Yang pertama dengan jari telunjuk yang kanan. Baca doa macam biasa, angkat. Termasuklah ketika imam sedang berkhutbah. Imam sedang berkhutbah, dia tidak dibolehkan untuk berdoa angkat tangan. Sebab khutbah dalam khutbah doa khutbah kedua, dia jangan angkat tangan. Tapi dibolehkan Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, angkat jari. Makmum tak? Yang kedua, itu yang pertama. Sama ada dalam khutbah tu, tapi ni cerita di luar khutbah. Doa biasa, yang pertama angkat jari, telunjuk sebelah kanan. Doa macam biasa. Itu imam lah Ustaz. Tak kira. Boleh siapa. Kita nak naik buat kereta pun macam doa macam ni boleh. Kalau gitu buat steering. Baru ni dapat ilmu pakai jari telunjuk. Yang kedua, macam dalam hadis tu dia kata, bentangkan tanganmu pada perbuatan. Yang kedua macam tadi lah. Yang ketiga, boleh tapak tangan tu ada tubuh macam ni. Jarang ni. Tapi ada orang gini juga. Itu yang ketiga. Yang keempat, terbalikkan macam ni. Sabar. Yang kelima, macam ni. Ada hadis semua. Kelima kaedah tu ada sekolah hadis. Boleh je. Tapi keutamaan sendirilah. Nak cerita nak tu. Okey, jadi
sama ada kita nak bentangkan ataupun kita terangkatkan bergantung pada orang kita baca. Sebab itu kan tolak balak kan Mengikut situasi. menggura itu Gura. apa tadi terbalik kan, dia punya telapak kan. Masa doa yang baik atas, tolak balak terbalik kan, boleh je. Ada pun tolak balak macam mana boleh, tak ada masalah. Benda ni bukannya wajib, tapi itulah ada adabnya. Tapi yang kurang adabnya ialah baca doa tangannya dekat dekat perut ataupun gini. Dan baca hadis ikut sunnah. Lagi itu maksudnya tak Dia dapat tak doa ada. Ustaz. Husnuzan Ustaz. Ya. Husnuzan. Itu pentingnya bila kita belajar bagi dapat sesuatu dan kita amalkan. Jadi selama ni kita beramal ikut macam mana. Dan hadis itu jelas. Jadi 5 tu boleh diamalkan. Nanti dalam hadis disebut, dalam wasiat disebut, itulah yang terbaik. Bentangkan padamu sama ada nak enggangkan ya, ataupun nak rapatkan, dan dia bersejajar dengan dari tentang. Itu kalau kita perhatikan banyak lagi ada adab untuk berdoa ya. Dan yang mana kalau kita lihat dia punya betul-betul tu macam kita diamalkan, contohnya dalam keadaan tertentu lah ya. Contoh kadang bagi kita yang solat berjamaah, mungkin tuan-tuan rumah berjamaah akan baca surau, kita boleh nampak macam-macam keadaan orang berdoa. Yang langsung tangan, ada yang ketika berdoa di berbual, ada ketika berdoa di handphone. Jadi itu termasuk dalam adab kita ketika kita memohon Allah Subhanahu Wa Taala. Benda itu nampak kecil, tapi adab kita berdoa itu kadang kita kurang mengambil perhatian. Kena perhatian lah. Ada juga masa khatib baca khutbah khutbah kedua, ada masa dia macam tu, dia tanya, ada masa dia turun bawah, kan tak balik. Kita faham lah tu. Kita tak pun itu tak wajib, tapi dia menggambarkan pribadi. Dan sebab doa ni, kalau kita lihat sahabat-sahabat kita ketika berdoa ni, ketika mana kita berjemaah, yang menjadi masalah kita ialah pada hati kita. Tak semua orang yang pergi solat jemaah tu dapat khusyuk. Kadang kita solat jemaah seperti surau ni, semakin macam-macam perkara yang kita fikirkan ataupun kita anggap benda tak baik. Subuh-subuh, kenapa dia macam tu baik? Kenapa dia sana ni? Kenapa dia macam tu baik? Yang itu bermain dalam kepala kita. Itu antara ujian kita ketika kita hadir ke masjid. Antara cara syaitan nak tak bagi kita fokus pada Allah SWT. Jadi kita fokus pada jamaah-jamaah yang lain. Itu kadang-kadang satu ujian bagi kita. Termasuklah berdoa ni, macam-macam berdoa, bentuk dia, keadaan dia. Jadi itu kadang-kadang mengganggu kita punya ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perasanlah. Jadi untuk mengelakkan itu, maka pastikan hati kita ni tak payah fikir apa orang buat. Jangan hati terlalu berkata-kata fikir pasal orang. Kita fikir nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belum lagi orang yang pakai semak senting, depan titik pula tu, pakai kain lekat separuh petis untuk semua dah ada. Lepas tu kalau kita sembahyang, sebaik-baiknya jangan pejam mata kan. Tapi kalau mengganggu khusyuk kita, sunnahnya pejam lebih baik. Kalau kita duduk berjamaah yang masjid surau, dengan sahabat kita, macam-macam kita nampak depan kita, tundukkan pandangan.
Tengok bawah saja. Itu sujud. Itu lebih baik. Ya. Nak menunggu azan, nak menunggu salat jemaah itu macam-macam. Kita tampak dengan kita semua godaan kita. Gangguan kita untuk solat kita berjemaah. Okey, masuklah cara berdoa. Okey, jadi kat sini dia kata membaca Nabi SAW. Yang pertama apa? Bentangkan tanganmu berbetulan dadamu ketika berdoa. Dan jangan kau angkat tangannya di atas kepalamu. Itu ada tempat-tempat tertentu, angkat tangan sampai lepas pada itu khususnya untuk solat istisqa, solat minta hujan. Dan ataupun engkau berisyarat kepada Allah dengan jari telunjuk yang kanan. Ya. Baik, terus ya Aliyu la tajhar bi qira'atika wa la bi du'aika haitsu yusalli an-nas fa inna dhalika yufsidu alaihi salatahu. Wahai Ali, janganlah engkau keraskan suara dengan bacaanmu. Yang pertama, Nabi larang ketika doa, janganlah engkau keraskan suara dengan bacaan. Maksudnya jangan kita mengangkat suara dengan kuat. Jadi terutama kalau kita sembahyang berjamaah, kalau kita imam, selepas saja kita beri salam, kena perhatikan orang-orang belakang. Kena dia sekali. Jadi imam kita kena rijak, ya, supaya dia tidak mengganggu orang yang sedang solat, orang masbuk, orang yang musafir, kena berhati. Itu yang pertama. Jangan keraskan suara ketika bacaan. Dan jangan pula dengan doamu di mana orang sedang sembahyang. Ganggu orang yang sembahyang, kita keraskan doa kita tu sehingga boleh mengganggu orang yang sedang solat. Sambil masuk ataupun solat musafir dan seumpamanya. Jadi sekiranya kita nampak kat belakang itu masih ada orang sembahyang, maka janganlah mengganggu doa kita itu dengan kita mengangkat suara kita. Maka sesungguhnya ia dengan itu merosak. Merosak maksudnya mengganggu. Merosak atas negeri itu akan sembahyang mereka itu. Kira ini banyak kalau dalam kelas-kelas muzakarah imam-imam, ini adalah perkara yang selalu diingatkan oleh imam kita. Jadi kita pandai je lah. Sepatutnya jauhkan sikit daripada mic, daripada mulut dia. Melihat nanti bila dah jamaah dah habis bayang, dia rapatkan balik. Itu saja. Ustaz, satu soalan yang mungkin kita kadang-kadang masalahnya sekarang ni, macam rukun qauli ataupun rukun qauli dalam solat. Sama ada kita bacaan tahiyat, solat dan juga Fatihah. Masalahnya orang kita dah biasa macam ni tahu Ustaz. Baca Fatihah je, dia tak ada langsung, dia pun tak dengar. Jadi bila dia sendiri pun dah tak dengar bacaan dia, nak semak bacaan dia, macam mana dia nak berdatangkan khusyuk. Jadi bila suara imam tu pelan pun dah terganggu. Bukan aja tak payah pakai mic, suara imam tu perlahan pun dah terganggu. Sebab dia sendiri baca macam seolah berdalam hati. Dah macam tak macam rukun qauli lagi. Ini jadi masalahnya. Dan ini jadi satu budaya orang kita. Yang anda nampak, budaya 90% lebih macam tu lah mereka solat. Sedangkan dia tahu rukun qauli. Yang bab sunat lain cerita. Itu jadi bila kita dah sendiri kita tak dengar bacaan kita, imam zikir perlahan pun terganggu. Kan? Wallahu a'lam. Itu lebih pada pemahaman dan ilmu orang yang beribadat. Sebab tu beribadat kena berilmu. Ada je orang sembahyang tu pada mula dia tak boleh sampai salam, senyap langsung tak sepatah pun Allah apa dia tak ada. Ada yang kita dengar cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang salam pun tak dengar Ustaz. Ada yang pertama tadi rasa tak dengar apa. Ada yang takbir Allah apa terus senyap. Ada yang amin buat senyap. Jadi kena bergantunglah pada itu bab lain lah. Jadi dari sudut itu itu kena berilmu lah kalau nak beribadah. Jadi kalau
kauli mengikut masa kita Imam Syafi'i kalau tidak menyebut sudah secara zahirnya membatalkan solat. Jelas. Kalaulah tadi ditambah lagi, dia dah baca dalam hati, kemudian imamnya tu walaupun dia baca kuat ke perlahan ke mengganggu, itu pada diri orang yang beribadah. Macam mana dia nak kawan dia punya hati dia, khusyuk dia, itu kawalan diri, bukan mudah. Itu antara yang sebut tadi lah, antara cabaran orang yang solat berjamaah, baik lagi membaca Quran. Bisikan-bisikan sebelah tu belum cerita lagi. Bisikan jiran nombor 3 pun kita boleh tengok. Itu pun antara perkara yang kita kena ambil perhatian. Kalau berjamaah itu ada cabaran. Cabaran yang pertama lagi Ustaz, dia tak nak rapatkan saf kat situ je. Itu Itu lah dia pun tak nak bergerak itu. jangan sampai mengganggu khusyuk kita. Dan sepanjang kita sembahyang tu, sembahyang jiran kita ni jauh. Daripada takbir Allahu Akbar sampai dah salam, cerita pasal diri dia nanti. Dia dah habis. Dia tak usyuk juga. Itu mengganggu. Itulah peluang syaitan lagi. Jadi bukannya orang pergi sembahyang dia seorang tu semuanya khusyuk belaka. Gantung pada hati. Macam mana tu kan? Bukan mudah. Sebab pahala kerja tu bukan mudah nak dapat. Itulah masa syaitan nak ganggu kita. Macam-macam cara. Okey? Baik. Okey, seterusnya Ya Aliyu man zakarallahu qabla al-fajr wa qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha istahiyallahu an yu'azzibahu bin-nar. Wahai Ali, barang siapa berzikir akan Allah Ta'ala dahulu daripada fajar. Maksudnya yang pertama Sebelum ajar. sebelum terbit Fajar. fajar, sebelum subuh. Fajar dahulu daripada fajar yang pertama. Yang kedua, dan dahulu daripada terbit matahari sebelum syuruk. Dan yang ketiga, dahulu daripada terbenamnya sebelum maghrib. Nasani malu Allah Ta'ala bahawa ia muazzam akan diri Nabi dan akhir. Zikir umum ni, tak ada khusus. Beliau zikir-zikir dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Dalam hadis, dalam wasiat ni Nabi kata, berzikirlah sebelum terbit fajar, berzikirlah sebelum terbit matahari, dan berzikirlah sebelum terbenamnya matahari. Jajarannya Allah tidak akan mengazab hamba-Nya ketika dia berzikir itu dengan ahli itu jajaran. Ini dia punya poin. Kalau kita rujuk hadis-hadis Nabi SAW banyak zikir sebelum terbit matahari, zikir sebelum terbenam, zikir sebelum terbit fajar. Dalam kitab Al-Azkar banyak tersebut. Dan ada terjemahan bahasa Melayu, boleh beli ya. Al-Azkar atau Imam An-Nawawi. Kita kuning, bagus. Ya. Al-Azkar. Al-Azkar, boleh beli bahasa Melayu. Kita ni kalau ada bahasanya biasa, tapi dia intipati kat situ, zikir-zikir. Baik. Okay, seterusnya Ya Aliyu Iza sallaita faqud makanaka hatta tadnu asy-syamsu fa inna Allaha yaktubu liman yajlisu makanahu hajjatan wa umratan aw iqraqabatin aw sadaqatan fi dinarin fi sabilillah. Wahai Ali, apabila engkau telah sembahyang, merujuk kepada sembahyang apa ni? Subuh. Maka duduklah tempatnya subuh, tempat zikir dan seumpamanya, maka duduklah di tempatmu hingga terbit matahari. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala bersedia bagi orang yang duduk di tempatnya akan pahala haji dan umrah, atau pahala memerdekakan hamba sahaya, atau pahala sedekah sembunyi dan fi sabilillah. Ini khusus bagi yang kecil-kecil, yang dah tak ada kerja, amalkan.
Kita boleh tengok kat kampung kita, kat taman-taman kita kan, kita boleh harga orang ni berdasarkan motor dia ada kat situ, kereta dia ada kat situ. Mungkin haji ni sampai lepas terbit matahari pun dia masak di masjid. Hanya orang terpilih je dia macam ni. Jadi kita nak dapatkan satu masa macam ni agak susah, terutama yang bekerja lah, mengejar masa, yang ada anak. Tapi kalau mereka yang dah tak ada lagi komitmen, amalkanlah benda ni. Ya? Bukannya tak boleh lepas subuh ke teh, ngopi, tak ada masalah. Tapi lepas terbit matahari lah, ngobrol-ngobrol lagi ada kedai kopi. Okay? Jadi amalkan ni sebab dia macam solat sunat syuruk. Tak semua orang mampu buat dalam tempoh 2,5 jam. Antara 7 contoh, sekarang ni di dalam 6.58 sampai 7.20 lebih kurang setengah jam lagi kan. Mengikut masa setengah jam tu itu tempoh syuruk. Berapa ramai yang boleh istiqamah syuruk? Tuhan okey. Tuhan panjang sampai zuhur atau sebab zuhur. Tapi syuruk susah awalnya istiqamah. Macam ni lah. Macam ni lah tadi apa, zikir, saya apa, duduk di masjid ataupun sorang sehingga terbit matahari baru keluar daripada masjid ataupun sorang. Susah nak dapat macam ni. Kalau saya pilih saja. Ustaz, kalau dekat rumah macam kita perempuan kan, nak nyampaikan ke suruh tu, kita zikir-zikir sambil minum air tu boleh zikir bukan minum air lah, masak lah maksudnya. Boleh. Kalau perempuan ni dia punya tempat dia di satu sudut ada tempat ruang solat, duduklah situ. Jangan bangun sehingga sampai keluar matahari. Sebab perempuan tu tak payah solat di rumah. Sama yang masjid boleh tak? Boleh. Tapi utamanya di rumah. Jadi praktikkan macam tu. Kiaskan. Contohnya subuh tu ada sebut sembahyang sembahyang qabla sebelum subuh. Lepas ada yelah, lagi ada sembahyang nak baca dengan kadang orang ni keliru Ustaz. Kata qabla pun sama dengan fajar juga Ustaz. sama Betul? Qabla Qabliyah. Qabliyah subuh. Sebelum subuh. dia beza. Kalau solat fajar, Solat subuh. tengok pada penerangan. Kalau sebelum fajar, Maknanya sebelum belum subuh, subuh. sebelum azan. sebelum azan, sebelum terbit fajar tu solat. Kalau solat sunat qabliyah, dimaksudnya solat qabliyah subuh. Selepas azan. Tapi memang betul, dia ni jadi keliru pada kita. Sebab istilah dia tu, istilah kitab itu macam-macam. Yang kadang keliru solat qabliyah fajar ni ialah solat sebelum Ada yang subuh. ada juga Ustaz cakap Ada macam juga Ustaz. itu. Jadi itu istilah sahaja. Jadi kalau sunat sebelum subuh, selepas azan, itu solat qabliyah. Ada juga itu solat fajar. Itulah. Itu istilah dia, itu yang risau. Yang penting ada juga mereka solat fajar itu sebelum subuh, sebelum azan, sebelum terbitnya fajar. Kalau orang pergi masjid, kita boleh sembahyang tahiyatul masjid. Itu sebelum fajar. Sebelum fajar. Maknanya dua-dua boleh pakai Ustaz ni. Tengok pada pada kitab ni lah. Itu sebenarnya jangan kita keliru. Jangan keliru. Yang penting tengok waktu. Kalau sebelum fajar, sebelum subuh, solat apa pun, solat sunat, hajat ke, taubat ke, selepas fajar keluar, solat qabliyah subuh, itu je. Istilah tu macam-macam. Jangan keliru. Faham ya? Memang banyak yang keliru kat situ. Termasuklah solat sunat syuruk. Solat sunat syuruk, kita kena tunggu lebih kurang dalam 3 ke 4 minit baru boleh solat syuruk. Sebab contoh pukul 7:05 bermulanya waktu solat sunat syuruk. Jangan tersembahyang. Sebab itu ketika matahari naik kan di haramkan ya. Tak dibolehkan. Siang sikit naik tu.
tak boleh tak boleh. Ini ketika syuruk. Esra dalam 5 minit, 7, 10 baru solat syuruk. Lepaskan itu matahari naik. Itu kena ambil perhatian. Supaya tak berlaku. Matikan solat kita menyembah matahari. Itu dia. Jadi itulah. Tak ramai kita jumpa orang yang boleh duduk selepas solat subuh dan dia baru keluar selepas terbit matahari. Ini insan pilihan. Pahala besar ya. Seperti menyediakan haji dan umrah. Kemudian berikan hamba dan itu pahala sedekah 1000 dinar fisabilillah. Baik. Kemudian ya aliyu man qala kulla yawmin 25 marrah astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kataballahu min awliya'i. Wahai Ali, barang siapa yang berkata tiap-tiap hari 25 kali, apa dia? Astaghfirullahaladzim li walidayya wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tengok pula bawah tu kaki dia. Maksud dia tu di bawah tu ada kecil. Aku mohon ampun pada Allah yang Maha Agung bagiku, satu, dan bagi dua ibu bapaku, dua, dan bagi sekalian muslimin lelaki dan muslim perempuan, dan mukmin lelaki dan mukmin perempuan yang hidup dari negeri itu dan yang mati. Nescaya menulis akan dia oleh Allah Ta'ala daripada golongan kekasihnya. Maksudnya kita mengistighfarkan diri kita, mak bapak kita, sama ada yang hidup ataupun yang dalam meninggal dunia, juga kepada muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Ini banyak dalam hadis ya. Kita mengistighfarkan ibu bapa kita. Jadi kadang dalam riwayat katakan ada mak bapak ini disebut kenapa dia hairan amalan itu masa kat dunia taklah seberapa, tapi kenapa darjat surga dia itu ditingkatkan. Dia pun pelik mak bapak dia. Rupanya anaknya yang mengistighfarkan mak bapak dia. Itu pahala dia yang jalan istighfar kepada diri, ibu bapa dan muslimin dan muslimat. Ustaz, Allah SWT kalau dikaitkan ayat Quran yang mengatakan man ja'a bil hasanatin falahu isyru amsalihha, barang siapa mendatangkan satu kebaikan Allah gandakan 10 kali kebaikan. Maka kalau kita mendoakan kepada muslimin dan muslimat, kan satu doa, dan kita nak doakan berjuta-juta muslimin dan muslimat, maknanya akan 10 kali ganda akan balik pada kita. Ya, betul. Betul kalau berdasarkan ayat itu Astagfirullahaladzim. Dia banyak istilah, banyak video tu. Kata daripada yang hasilnya tadi astagfirullah di muslimin dan muslimat pun ada juga. Boleh saja amalkan. Dan pahalanya hanya Allah saja yang tahu. Sebab besar daripada ganjaran. Mana dia katakan setiap muslimin muslimat yang masih hidup kena mati, dia dapat pahala di jumlah itu dengan sebab dia mengistighfarkan orang tersebut. Atau orang kita tahu ya, itu pahala dia apa tu? Fadilat orang yang istighfar. Ada cerita berkaitan dengan seorang hamba yang nak jumpa dengan siapa? Imam siapa? Lupa kan? Imam Hambali tak silap kan? Ada seorang tu dia Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Asbab seorang- istighfar, buat roti. Imam Hambali. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali dia berhijrah ke satu kampung, berjumpa dengan seorang lelaki. Bukan Ustaz. Tak kenal tak? Dia dah musafir. Siapa musafir? Imam Ahmad bin Hanbal. Dia musafir sampai satu masjid. Tiba-tiba masjid tu tak benarkan orang iktikaf. Lalu salah seorang daripada ahli jemaah tu mempelawa dia tidur di rumahnya. Wallah. Okey, cerita itulah
kaitan istighfar. Ha. Jadi Imam Hambali dipelanggu oleh seorang hamba ini balik ke rumah dia. Perempuan Dia roti. cerita, Ha. sembang-sembang. Satu dia tanya, apa hajat yang boleh dimakbulkan? Ya. Aku nak jemput Imam Hambali. Dia tak kenal Imam Hambali yang datang ke rumah Dia dia. datang rumah tu. Jadi, waktu dia belajar ringkasnya dikenalkan, aku nak Imam Hambali. Jadi dia kata, apa amalan kau? Dia kata, last step, apa amalan kau? Sehingga kau boleh mencapai hajat kau. Aku hanya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar itu banyak ilmunya, fadilah istighfar. Sebab apa? Secara ringkasnya, istighfar itu dia menghapuskan dosa-dosa. Jadi bila hapus dosa, mudah Allah nak tunaikan hajat kita. Ringkasnya itu berkaitan dengan istighfar dalam bab-bab ni. Dia banyak cerita tentang istighfar. Istighfar ni dia kalau sampai satu tahap, orang yang belajar tasawuf, kalau kita orang awam ni kita istighfar astagfirullahalazim. Bagi orang yang belajar hakikat, contoh hari ini kita istighfar 100 kali. Orang yang belajar hakikat tasawuf, istighfar kita baca itu diistighfarkan balik. Faham tak? Hari ini saya baca itu 100 kali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 1 kali. Tapi saya tak yakin. Takut Allah tak perkenankan. Saya baca balik istighfar itu untuk istighfar saya sekali itu. Diistighfarkan balik. Maksudnya dibilas balik lah. Itu orang baca tasawuf. Macam tu juga yang Imam Ghazali dia ada syukur, di atas syukur tu. Ya. Kita bersyukur, kita sebab kita boleh bersyukur. Dah dia macam mana? Itu yang belajar tingkat yang paling tinggi lah. Kalau nak belajar istighfar lil istighfar. Dia istighfar bagi istighfar yang dibaca yang diamalkan setiap hari. Supaya apa dia lebih yakin. Ataupun ada mungkin masa yang pertama istighfar tu dia tak tahu syuk, dibilas dengan istighfar yang sekali lagi dibuat. Nanti tahap orang yang lebih tinggilah di dunia pegangan dia ataupun tasawuf dia, tarekat dia. Okey, itu bagian istighfar ya. Seterusnya, ya Ali, man qala kulla yawmin ashrata marrat, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yaghfir rabbuna wa yafna kullu ahad. Itu zikir dia, Al-Quran itu zikir dia. Lam yabqa ma lakum fis samawati illa astaghfarallah. Wahai Ali, maksudnya apa? Wahai Ali, barang siapa berkata yang tiap hari, berkata ni masih berzikir ya. Barang siapa berzikir tiap hari 10 kali. Apa dia? La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Yang bawah dia apa maksudnya? Artinya tiada Tuhan melainkan Allah yang dulu daripada tiap-tiap sesuatu apapun. Tiada Tuhan melainkan Allah kemudian daripada sesuatu apapun. Tiada Tuhan melainkan Allah Maha Kekal, Tuhan kami dan akan tiada satu selain Allah. Atau ganjarannya, nescaya tiada tinggal seorang malaikat dalam 7 perkara langit melainkan memohonkan ampun baginya 10 kali sehari. Banyak amalan ya. Atas kita lah mana satu nak buat. 10 kali sehari itu zikir. Waktu dia tidak nyatakan, tapi setiap hari 10 kali. Ini wasiat Nabi kepada saya juga Nabi Alhamdulillah. Seterusnya, ya Aliyu man qala kulla yawmin Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'da al-maut, la yuhasibuhu Allahu bima fa'alahu fid dunya, faman kaffara mi'ata marratin qabla asy-syamsi wa mi'atan qabla al-ghurub
تعالى ومن صلى علي كل يوم أو ليلة 100 مرة وجبت له شفاعتي وكثرة الاستغفار حسن التائبين من النار. Wahai Ali, yang pertama, barang siapa berkata tiap-tiap hari Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti, Allah maksudnya, wahai Allah, berkatilah bagiku pada waktu mati dan berkatilah bagiku pada barang yang sudah daripada mati, nescaya tiada dihisab akan dia oleh Allah Ta'ala dengan barang yang telah dia berbuat akan dia di dalam dunia. Yang pertama, ini dia, Allah barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Dan yang kedua, barang siapa bertakbir, Allah Akbar 10 kali dahulu daripada terbit matahari dan 100 kali dahulu daripada terbenamnya, nescaya menulis Allah Ta'ala baginya pahala 100 abid. Abid hamba yang beribadah, abid, dan 100 mujahid fi sabilillah. Bertakbir sebelum 10 kali sebelum kali tahlil dan 100 kali selepas maghrib terbenamnya. Itu yang kedua. Ketiga, dan barang siapa berselawat atasku tiap-tiap hari atau tiap-tiap malam 100 kali selawat atas Nabi, nescaya wajib baginya syafaatku. Ini hadis masyhur mana-mana hadis ni, sekurang-kurangnya 2 hari 100 kali selawat atas Nabi SAW. Dan bermula banyak istighfar itu, iaitu benteng yang kukuh bagi segala orang yang taubat daripada hati. Istighfar itu banyak jadi faedah. Baik, habis saya ringkas doa istighfar dan zikir-zikir al-azkar. Selanjutnya, faslun fi sidqi was sadaqah. Apa fi sidqi? Juga sedekah di sahabat. Ini suatu fasal pada menyatakan perihal benar dan persahabatan. Baik. Qala alaihi salatu wassalam, ya aliyu usbut wa indarraka fil ajili fa innahu yanfa'uka fil ajil wa la takdzib wa in nafa'aka fil ajili fa innahu yadurruka fil ajil. Telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Ali, benar olehmu sifat itu. Wasiat pada si Nabi juga bersifat benar. Dan jika sekalipun benar itu memberi mudarat akan dikau pada waktu sekarang dan dunia ini, berkatalah yang benar sekalipun pahit atau dibunyi. Ada apa? Ya. Walau kana Qulil haqqa walau kana murran. Kita benar ni susah ya. Walaupun mendatangkan mudarat, walaupun dia memberi kesan kepada kita. Kerana apa? Kat dunia ni itulah dia punya hukuman. Kata benar itu biasanya orang itu akan dihukum. Maka sesungguhnya ia akan memberi manfaat akan dikau pada masa akan datang, iaitu di dalam alam akhirat. Dan jangan engkau berdusta. Dan jika sekalipun dia memberi manfaat pada engkau pada waktu sekarang dalam dunia, kebanyakannya kalau dia berdusta, dia akan dapat dia punya ganjaran ni. Kalau orang yang berbohong ni berdusta, dia dapat dia punya ganjaran. Maka sesungguhnya ia akan memberi mudarat akan dikau pada masa akan datang di dalam akhirat. Itu benar dengan kazib, berdusta. Kat dunia, yang berdusta itu dia akan dapat, tapi dia akan dapat juga di akhirat. Tapi orang yang benar kat dunia ini belum tentu dapat, tapi ke akhirat confirm dia dapat. Ya Ali, man kasurat zunubuhu
zahaba baharu. Wahai Ali, barang siapa yang banyak dosanya, nescaya hilang keelokannya. Umum ni, dosa umum. Maksudnya dosa kecil, dosa besar. Maka keelokan dirinya itu akan sedikit demi sedikit akan pudar. Ya Ali, alaika bisidqil hadisi wa hifzil hadisi wa hifzil amanati wa safa'in nafsi wa hifzatul batin. Wahai Ali, lazimkanlah atas dirimu yang pertama benar dalam berbicara tentang bercakap benar ketika kita berbicara. Yang kedua, memelihara perkataan. Itu kedua. Memelihara perkataan ini penting kenapa? Kerana kalau kita tidak memelihara perkataan, kadang-kadang walaupun 2-3 patah perkataan boleh menguris hati sahabat-sahabat kita. Walaupun kadang niat kita tak sampai macam itu, tapi hati kawan kita ni macam tisu, maka sensitif betul. Dia boleh sangat simpan. Dan kita tak jaga sebab itu pentingnya memelihara perkataan. Wasiat dia punya lidah berkata itu dan seperti ada kisah sampai boleh tahap kita bermusuhan dengan orang lain. Orang pun boleh menganggap kita ni bermusuh dengan dia. Sebab tu wasiat Nabi ni nampak simple, nampak mudah ya, tapi susah Nabi lakukan. Itu yang kedua, memelihara perkataan. Yang ketiga, memelihara amanah. Tak kira amanah ni dari siapa, seorang bapa, seorang ibu, seorang pemimpin dan seumpamanya, amanah yang dipikul seorang ketua dan seumpamanya. Jadi amanah ni Nabi suruh lazimkan, pelihara. Yang keempat, dan bermurah hati. Itu keempat, bermurah hati. Murah hati ni umum. Murah hati sama ada kita nak bersedekah, infak, ataupun menolong orang. Bermurah hati itu termasuk dalam perkara yang diwasiatkan supaya kita melazimkan diri. Yang kelima, dan bersih perut daripada yang haram. Ya Aliyu, bi'sas sadiqu alladhi yuqassiru fi sadiqihi wa yubshi sirrah. Wahai Ali, seburuk-buruk teman adalah yang melalaikan dalam urusan temannya. Faham ya? Kawan dengan orang yang baik-baik, maka baiklah. Kawan dengan orang yang tak baik, kita akan ikut dengan nyata yang baik. Kalau berkawan dengan orang yang selalu pergi ngaji ilmu, dia akan ikut. Itu pentingnya teman. Sebab apa? Ada teman yang melalaikan kita dalam urusan temannya. Kadang kita buat terikut kaedah cara kawan kita. Jadi kena pastikan jangan sampai kita terikut dengan teman, kerana seburuk-buruk teman adalah yang melalaikan dalam urusan temannya. Dan yang kedua, dan yang membongkar akan rahsianya, itu orang yang buka aib sahabatnya. Kadang aib itu terbuka dengan sebab orang yang paling rapat dengan kita, orang yang paling baik pada kita, itulah orang yang menjadi musuh kita. Sebab dia dah tahu. So, kalau dia nak burukkan kita, maka rahsianya akan dibongkarkan, aib. Lepas tu pilih kawan ni kena betul-betul, supaya tidak tergolong daripada seburuk-buruk teman. Itu yang membongkar akan rahsianya. Baik. Ya Aliyu, alfu sadiqin qalilun wa aduwwun wahidun katsirun. Ini banyak kalau kita tengok. Apa maksudnya? Wahai Ali, 1000 teman itu sedikit. 1000 teman itu sedikit. Dan satu musuh itu banyak. Ini bukannya apa? Kata-kata apa namanya? Hikmah. Bukan kata hikmah. Ini masih Nabi kepada Sayyidina Ali.
1000 teman itu sedikit dan satu musuh itu banyak. Maksudnya apa? Dia banyak tafsiran. Seorang musuh yang bermusuh dengan kita itu, ya, dia punya mudarat terlalu besar. Walaupun dia satu musuh. Dengan sebab seorang habis semua rahsia kita, IT itu dia beritahu kepada orang lain. Tapi orang yang baik itu tak ada masalah. Sebab tu dia kata 1000 teman yang baik itu biasa, sedikit. Kita ada followers 1000 pun tak ada masalah, yang baik. Tapi dengan sebab seorang yang buruk sikap dia, habis gitu. Jadi pentingnya mencari teman. Satu musuh itu banyak. Dengan sebab satu musuh itulah kadang-kadang kita ikut cara dia. Pentingnya memilih kawan. Ini bukan kata-kata berjaga dia, wasiat. Kita dalam kehidupan kita pun, contoh dalam satu kampung, satu taman, kalau ada 20 orang ahli keluarga, kita boleh tahu dah sikap masing-masing. Siapa kita menjadikan sahabat kita, dan siapa yang perlu kita elakkan, supaya kita tidak termasuk dalam orang yang jadi sebagai orang teman yang ditafsir sebagai orang yang musuh satu itu adalah banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudaratnya lagi banyak. Jadi kalau kita ada musuh, lebih baik kita jauhkan diri, itu lebih baik. Tapi dari sudut silaturahmi kami putuskan, walaupun di kita macam mana sekalipun, saudara sebagai saudara jangan diputuskan. Kita cuma tidak setuju dengan sikap dia perbuatan itu saja. Jangan sebab dia buat macam kita macam ni, kita pun tak nak kawan tu sekarang. Jangan kita putus silaturahmi. Tak boleh. Jauhkan diri saja, itu lebih baik. Okey, yang aliyu lis-sadaqati alamatun ay yaj'ala ma lahu duna malik wa nafsahu duna nafsi wa irdahu duna irdi. Wahai Ali, bagi persahabatan itu mempunyai beberapa alamat. Itu yang pertama, bahawa dijadikan hartanya di bawah hartamu. Yang kedua, dirinya di bawah dirimu. Dan yang ketiga, kehormatan dirinya di bawah kehormatan. Jadi susah nak cari orang yang sendiri, sahabat-sahabat itu. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. InsyaAllah. Amin. Okey, habis bab sahabat dia, rekas. Di kalangan cerita sahabat ni, cari dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ini ditipati, wasiat-wasiat ini ditipati. Hadis terlalu banyak. Dan kita lazimkan satu hari bacalah satu hadis. Ya. Dapat pahala kan? Sudahnya. Bacalah hadis. Dan walaupun tak faham, ada terjemahan, baca terjemahan, baca hadis, baca terjemahan sunnah Nabi SAW. Jangan tinggal baca hadis Nabi SAW setiap hari sekali sesuatu Ramadan. Okey, fasal fit taubah. Ini suatu fasal pada menyatakan perihal taubat. Qala alaihi salatu wassalam, ya aliyu la taubata lillahi hatta yansila qadahu bil-harami bi-tawbi tasbih. Adalah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Ali, tidak diterima kabar orang yang bertaubat sehinggalah ia menyuci akan perutnya daripada yang haram dan membanyakkan usahanya. Syarat untuk taubat itu terima ialah kita menjauhi perkara-perkara yang haram ataupun makanan yang haram. Ya aliyu iza lam yakunil alimu taqiyan zallat mau'izatuhu ala qulubil nasi kama yazillu qathu ala baydin na'ami was-safa. Wahai Ali, apabila seorang alim tidak takut pada Allah, seorang alim
Orang yang berilmu, orang yang beramal, tidak takut kepada Allah, nescaya menjadilah peringatannya terhadap segala hati manusia, iaitu sebagaimana titisan air hujan di atas telur burung kasawari dan batu yang kecil. Maksudnya Amalnya kosong. kosong. Kalau dicurahkan ilmu pun, ilmu itu tak akan masuk kepada orang yang datang untuk ilmu dengan dia. Syaratnya tu tidak takut oleh itu. Seorang alim tidak takut kepada Allah tu dia. Dia tidak takut kepada Allah. Jadi peringatan kepada kita ya. Seolah-olah titisan air hujan di atas telur burung kasawari dan batu yang licin. Dia lus je lah, tak sampai, tak diserap. Punya tu mencurah air. Dia tahu lagi. Macam binti air kat telur pun tak akan masuk dalam telur. Dia tak akan masuk. Jadi sia-sia lah. Sebab apa? Seorang alim yang tidak takut kepada Allah. Dengan kaitannya dia tidak bertaubat kepada Allah. Ya aliyu iza madu 'alal mu'minin arba'una sabahan wa lam yujalisul ulama'a wasaqaduhu wa jasara 'alal kaba'iri bi anna al-ilma hayatul qalbi. Wahai Ali, apabila berlalu atas seorang mukmin 40 pagi, masih 40 hari 40 pagi ataupun 40 hari dan tiada dia duduk bersama ulama, nescaya menjadi keras hatinya dan berani dia melakukan sesuatu besar kerana bahawa ilmu itu memberi rahmat hati. Maksudnya dalam tempoh 40 hari, kalau kita tak datang majlis ilmu kat masjid ke surau ke mana-mana, hati kita akan mudah keras. Sebab tu dalam mendidik jiwa, paling kurang datang ke majlis-majlis ilmu. Sama ada dekat Zoom ke, dekat Zoom ke, mana-mana lah. Datang dalam tempoh 40 hari itu kena ada. Duduk ke majlis-majlis ilmu. Kalau dah tak ada majlis ilmu, pergi masjid surau, walaupun sekadar setengah jam. Kenapa? Kesannya tanpa kita hadir ke majlis ilmu itu, yang pertama katanya hati kita akan menjadi keras, mudah melakukan dosa. Tak memadai. Sebab majlis ilmu tu dia boleh tapi sampaikanlah ya, tapi kena datang ke majlis ilmu. Sebab tak sama. Macam kita pergi ke masjid dan surau tu, kita menjalani ilmu, apa dia punya perbandingan? Solat 1000 rakaat tak sama dengan kita belajar satu ilmu di salah satu tempat. Itu ganjaran dia. Kena pergi, kita kena pergi tempat. Kalau khususkan tak apa. Ini kalau kata sekadar duduk-duduk, dengar-dengar, tak mau mana lagi. Kita sekadar. Tapi kalau imam lain memang khas untuk majlis ilmu, okey, kena masalah boleh. Tapi itu zaman sekarang. Sepatutnya kita lebih kepada zaman mutaqaddimin. Kita hadir ke majlis, sebab berkat dia tak sama. Tak sama orang lain dengan datang macam ni. Orang lain di depan kita macam-macam, boleh depan kita. Sambil baring boleh orang lain. Ada tak sama. Sebab tu orang yang belajar ilmu, ada ilmu ni, dia tak sudi pasal orang lain ni. Dengan syarat lah, pelajar tu kena betul-betul dia jaga adab. Kita tak nampak maksudnya tak. Hanya dia dengan Allah SWT. Lepas tu dalam hadis kata, nak tahu macam mana kita ni, adab kita, ilmu kita, kita punya jujur kita, benar kita, lihatlah ketika kita berseorangan. Tak sama dengan kita duduk satu majlis. Sekurang-kurangnya bila kita dalam majlis, jaga adab kita itu penting. Mendidik adab, menjaga diri, tak akan sama. Jauh beza. Okey, jadi jangan sampai lebih 40
40 hari tak pergi ke majlis-majlis Macam ilmu. orang bersalin ni. Kalau setiap minggu ada majlis ilmu tu bagus. Usahakan. Okey, ya Ali, inna Allah la yastahi min azabi waliyin sabiqin wa alimin fasiqin. Wahai Ali, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu daripada berazab orang kaya yang mencuri dan orang alim yang Fasik. fasik. Yang kaya yang mencuri biasa dengar, tapi alim yang fasik macam mana? Alim yang fasik. Masih berdosa. Dah sebab dosa. Kazib. Berpura-pura Ya. Kazib. Itu okey. Alim yang fasik ni umum. Hmm. Nak tahu detail dia tu cari hadis-hadis tentang orang yang alim yang fasik. Dia macam-macam. Contoh kalau wali yang fasik kan, dia alim yang fasik dia macam-macam dia punya tafsiran huraian dia. Alim orang yang berilmu tapi tak beramal, maksudnya fasik. Alim tapi dia bermaksud fasik juga. Alim tapi dia tak mencurahkan ilmu, fasik juga. Dia macam-macam dia tafsiran dia. Di sisi orang tertentu lah. Ikut dia punya tafsiran. Hmm. Jadi ahli fasik ni kena perhatikan. Contoh ahli fasik ni dia belajar banyak tempat dia pergi, banyak kelas dia masuk, dia joinnya. Ilmu dia banyak tapi tidak beramal. Kena perhatikan. Banyak ilmu tapi jadi amal. Itu kena. Kalau tak diamalkan untuk keluarga ni. Untuk waktunya khas untuk diri sendiri. Ini cerita personal ya. Jadi orang alim yang fasik ini kena lebih berhati-hatilah, sebab orang kaya yang cerita biasa dengar. Tapi orang yang alim fasik ini jarang kita muasabah ini, supaya dia jangan tergurung daripada orang yang Allah akan tidak mahu mengazab kita. Jadi ada ilmu kena curahkan kat kelas semuanya. Okey, faslun fi hifzil lisan. Ini suatu fasal pada menyatakan perihal memelihara lidah. Dia pun dasar saja. Dekat kitab Al-Azkar ni banyak cerita al-lisan ya. Disebut itu. Qala alaihi salatu wassalam, la tu'iru ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi azmun wa la kaffarata bil ghibati hatta yastahillahu aw yastaghfiru lahu. Telah bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, janganlah engkau mengijik akan seseorang dengan barang yang ada padanya. Itu satu. Apa tu? Kecacatan orang. Contoh pun kan cacat lah. Ya tempang. Contoh. Panggil tak ada kaki, panggil tempang. Nah, contoh. Gelaran dia bukan? Yang gelaran. Gelaran dia. Tapi itu tak bagi kan? Yang gelaran. Menggelar. Ada seorang seorang Menggelarkan orang. mengaitkan dia. Jangan dibuat. Walaupun kadang orang mudah terbiasa, maka dia pun meledor. Tapi dari dalam hati kita dia tak apa, kita sibuk. Kotak. Macam-macam. Ustaz kalau dia botak memang betul-betul botak. Bisu. Oh, bisu. Jangan sampai kita menganggap kita dia mengejek. Dia kadang-kadang IC nama lain, dalam kampung nama lain. Sebab apa? Dah dibiasakan mengelar. Dari kecil. Dia apa? Nama dia Ahmad dia tu. Walaupun sifat dia tu jongang, dia tak jongang. Gimana hari dia jumpa jongang? Memang betul dia jongang. Jadi orang yang dipanggil jongang tu dia tahu lah. Itu kesan dia. Orang tak kenal Ahmad, dia kenal jongang, dia kenal Ahmad. Ahmad banyak Ahmad. Ahmad ada 10 Ahmad. Dan ialah tu biarlah berpada-pada dengan suri-suri. Sebab ini termasuk dalam istilah mengejek. Walaupun orang itu redha.
Berdosa tak Ustaz? Ya, jangan. Tadi Membawa kepada dosa. Mudah-mudahan kita akan masuk surga. Amat kat kampung tu ada 3. Nana satu kampung tu ada 3 dan 4. Nak mana gizikan? Ahmad ayam lah, Ahmad kambing lah. itu belum sampai kita jalan. Jadi bisa penjual kan. Baik. Kalau Itu yang pertama ya. Janganlah engkau mengejek akan seorang dengan barang yang ada pada dia. Ini lebih fokus kepada fizikal dia lah, agamanya. Ataupun maksud ada padanya itu apa yang diusahakan. Maksudnya maka tidak ada daripada daging melainkan ada di dalamnya pulang. dan tidak ada kafarah bagi mengumpat sehinggalah meminta halal dia akan dia atau minta ampun dia bagi dia. Termasuk dalam kejelasan pemelihara lidah dia. Sampai tahap dia terpaksa meminta ampun kepada orang yang kita ejek itu. Orang yang kita panggil itu terpaksa ejek. Tidak ada daripada daging melainkan ada di dalamnya tulang. Tak ada daging ke? Dia pun makan yang saja tak dapat. Siapa dia tafsirkan ni? Ya benar Ustaz. Maksud maka tidak ada daripada daging melainkan ada dalamnya tulang. Tapi dalam pepatah Melayu ada cakap Apa? segemuk-gemuk ikan pasti ada tulang. Itu Segemuk-gemuk tulang masih ada. segemuk-gemuk ikan Segemuk ikan pasti ada tulang. Ada tulang. Ha. Dia punya orang ini apa? Itu macam peribahasa. Maknanya sebaik-baik manusia pasti ada salah. Ha. Okey. Macam mana baik kita pasti kita ada kelemahan, ada kecacatan, ada kekurangan. Itu ya maksudnya. Okey. Ada tempat lain dia. Ada sebesar ikan pasti dalamnya ada tulangnya. Ha, Di mana ada? ada. Kenapa cakap segemuk-gemuk? Dalam ayat tu memang peribahasa tu gitu. Segemuk-gemuk. Ikan. Mana Masih ada tulangnya. mesti ada tulang. Maksudnya kalau orang kita sempurna menjaga syarikat pasti ada dalam kita ni dosa Dosa, kelemahan. Ada dosa. Jadi dengan sebab dosa itulah kita kena mohon ampun dengan orang yang tinggi. Kafarah itu dan tidak ada kafarah bagi mengumpat sehinggalah minta halal dia akan dia atau minta ampun dia bagi dia. Betul tak? Kita mohon ampun pula dengan orang kita tinggi. Muasabah tinggi lain. Seterusnya, yang adiyu ma khalaqallahu fil insani afdala minal lisani bihi yadkhulul jannata wa yadkhulun nar fa innahu kalbun aku wahai Ali, tiada menjadikan Allah Ta'ala pada manusia yang lebih afdal daripada lidah. Lidah ni sebabnya dalam wasiat ni, lidah ni antara anggota yang afdal Allah cipta. Kenapa? Baik. Dengan sebab lidah masuk ke syurga, berzikir, baca Quran, baca hadis, baik. Dan dengan sebab dengan sebab lidah masuk juga ke neraka. Maka penjarakanlah dia. Terus penjarakan dia. Kawal lidah. Kawal lidah. Maka sesungguhnya lidah itu umpama anjing liar. Maksudnya dia anjing liar perumpamaan bagi orang yang tidak menjaga lidahnya. Anjing ni sifatnya apa? Suka menjeling, suka menggigit, suka menjaga. Lidah itu
Jahat. Termasuk dalam Allah sebut dalam Quran kan, yang khas kan, kau buat apa sekalipun dia akan menjadi, kalau kau buat apa sekalipun dengan dia, bukan diamkan ataupun tak apa-apa dia tak akan menjadikan lidahnya. Yalhad zalik dalam Quran sebut. Pada umpamakan kena pelihara kita punya tidak dalam hadis ada, menjadikanlah dia kawanlah lidah kita. Banyak hadis tentang lisan ni. Yang sebaik-baik untuk kita menggunakan lidah adalah dengan kita berdiam diri sebaik-baiknya. Tapi jangan hanya berdiam pada lidah, tetapi berkata pada hati. Jangan berdiam pada lidah, tapi berkata pada jari. Jari ini boleh berkata tak? Dalam surah Yasin ada kan? Lidah tak cakap tapi hati cakap. Lidah tak cakap tapi jari tu bercakap dalam WhatsApp. Jari cakap. Apa yang kau akan fasil? Waktu kali muna aidihim Waktu kali muna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kamu termasuk jari. Lihat, lidah dah okey, jari tak masalah. Maka jari dah menjadi saksi di yang mahsyar ini. Jari. Ya Ali la tal'an musliman wala dabbatan fatanqibul la'natu alaih. Wahai Ali, janganlah engkau melaknat akan seorang yang muslim, dan jangan engkau melaknat akan binatang, kerana nanti akan kembali laknat itu atas engkau kembali. Jadi laknat ini termasuk dalam kita dalam bab memelihara lidah ni. Yang melaknat di laknat mencela, bahasa Melayu mencela, menghina. Apa lagi? Azab. Apa dia? Menengking termasuklah. Menghenti pelaknat dan melaknat itu bahasa-bahasa. Dan jangan kau melaknat akan binatang. Kata kalau kita bersangka tak baik pada binatang pun dilarang. Bagaimana tersebut dulu seekor ulat berubah warna merah. Dia Nabi Daud dalam hati Nabi Daud apa? Tengok ulat warna merah, merah hijau. Okay. Apa fungsi ulat ni dalam hati Nabi Daud? Tetapi Allah bagi ilham kepada ulat tu, wahai Daud, siang aku beristighfar, aku berzikir kepada Allah SWT 1000 kali, dan malam aku bersalawat atas Nabi SAW 1000 kali. Ulat berubah, ada dia punya riwayat. Selepas itulah baru Nabi Daud menyesal. Kenapa? Dia seolah-olah mempertikaikan kenapa Allah jadikan ulat. Bukan melaknat dia, melaknat lagi lah. Ini kita nampak lalat, nampak ulat, nampak nyamuk, apalah ni mengganggu kan? Tak boleh. Kita dah tahu semua binatang semua tu daripada Allah SWT. Bagi spray. Ada mangkuk. Buat yang besar tu. Itu tengoklah, bukan kita nak memang ada data yang perlu kita musnahkan dalam hadis ada. Tak semua yang mengganggu, yang merosakkan, memanglah yang memberatkan kena hapuskan. Sunnah itu binatang, tak semua ya. Tapi kebanyakan binatang itu dapah dia tak boleh, dapah tu Binatang melata. yang Binatang melata. melata, kebanyakan disitu Allah SWT yang kita tak ada. Dengan sebab dapah itu kadang-kadang ekosistem kita ni jalan dengan baik. Dan mungkin dengan tak ada binatang dapah ni, yang melata ni, kita pun tak dapat hidup dia.
kenapa orang ikan dapat. Itu belum dekat lautan lagi. Yang orang ikan apa? Taman tu plankton dia. Plankton tu makanan bagi ikan ataupun apa hewan dalam air. Yang ditakdirkan setiap kali apa tu? Allah setiap akhirnya Allah tentukan siapa dia, siapa yang akan dia dan siapa dia akan makan. Allah dah tentukan dalam Al-Quran dan semua ada fungsi. Nanti dia kan menjaga lah ni. Isunya Ustaz, kalau anjing liar kawasan rumah kita, Anjing liar. sekarang ni tak ada siapa ngaku tuan. Kalau nak tembak pun, pilihan pun kadang-kadang dia tak ada. Kadang-kadang kalau kita nak bunuh, contoh kasih racun, contohnya pun macam tak sampai hati. Macam mana tu situasi? Ataupun majlis masih daerah. Biarlah yang diuruskan. Ya. Luar kawasan Ustaz. Luar kawasan. Dua kawasan. Kalau bagi racun dosa. Dengan niat kita bunuh dosa. Niat kamu bunuh, tak juga. Tapi dia merosakkan tanaman. Ini dah hari Jabatan Pendidikan, Jabatan Veteriner, Majlis Perbandaran. Dia bagian-bagian dia diuruskan. Kalaulah dia tak buat, dia hanya waktu ya. Ada dia tanggungjawab masing-masing. Anjing. Orang kita ramai belanjing Ustaz sekarang. Orang Melayu tak sebanyak ramai. Dengan tujuan tertentu lah. Jaga tu. Sebab satu hari, apa hari lagi tu, kalau kita memelihara anjing kan, satu hari itu seolah kita sehari itu lebih jauh dengan Allah SWT lebih 1 kilometer satu hari. Kalau 40 hari, jauh kita dapat Allah SWT susah dapat rahmat Allah SWT. Kan begitu kan? Kecuali kalau kita menternak mungkin boleh untuk mengawal. Ada dalam hukum fiqh tu ada. Boleh tak boleh, harus tak harus untuk kita menggunakan anjing, ada tu boleh je. Jangan pegang lah. Dia berbeza dengan mazhab Hanafi. Hanafi pegang anjing boleh je, lepas tu ambil wuduk settle. Salah. Tengok Ustaz kalau rumah kita lepak-lepak anjing. Sama lepas rumah ke? Ada kat anjung-anjung ada yang anjing tu. Salah wajib lah je. Masalahnya kaki dia bekas-bekas najis Tempat tu. kita tu bila macam mana tu Ustaz? Kena samak hari basuh dia. Kalau kering tak perlu sapu je, basuh lagi. Tapi kalau hujan Takut air liur dia Ustaz. Kalau nak hati-hati, setu je. Dia seletu. Boleh setu. Boleh masa tu. Ha? Boleh pandai masa tu lah. Setu ni tau. Air liur. Kan, setu tau. Untuk air liur dia. Bila tanya, dalam keadaan basah. Nah, kita bulan basah. ada itu je. Setu pun nanti dapat itu. Yang Nah, tu dia bang. Macam ni kawasan itu. boleh setu sama. Sama untuk kulit. Kulit apa? Sertu sama untuk makan kulit. Sama satu beza lah. Kalau sama khas untuk kulit, binatang yang halal dimakan. Babi, anjing walaupun dah dia tak ada, tak boleh. Sama ke tak? Sama ini dia akan habis. Jadi sama hanya untuk binatang yang Nah, halal dimakan. salah cakap. Sama pula. Sertu. Sama. Satu Serta cakap sama. sertu. Boleh kan? Dengan syarat sama. Sertu hanya untuk anjing dan babi sahaja. Jangan salah faham. Dia berbeza. Okey. Faslun fil hayat. Ini suatu fasal pada menyatakan perihal malu. Ayat.
Qala alaihi salatu wassalam, ya aliyu ad-dinu kulluhu fil haya'i wa huwa an tahfazal ra'sa wa ma hawa wal qataru wa ma rawa. Telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Ali, bermula agama semuanya itu dalam hati. Yang iaitu bahawa engkau pelihara akan kepala dan barang yang kandungannya, dan pelihara akan perut dan barang yang ada di bulannya. Maksud pelihara akan kepala ni, yang madu ni ialah cara bila kita berfikir, bila kita bertindak, jangan sampai mengatasi batasan-batasan. Dan buat satu tindakan, jangan terlalu emosi. Kena pelihara kepala. Dia boleh mendatangkan mudarat. Pentingnya, secara umumnya Islam itu berdasarkan madu. Islam itu berdasarkan pengaruhnya ialah madu itu supaya detail daripada kita, bukan perkara yang diarahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dalam ini kata pelihara akan perut dan barang yang hiburan. Kalau perut itulah dengan sebab perut kita, maka kita boleh perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa rasa malu. Termasuklah dalam tanpa kita rasa malu, kita akan mengambil rasuah, apa lagi, nak pastikan hidup kita sebenarnya bohong, menipu, mengubah data. Dekat contoh dekat tanah tanah wasiat, berapa ramai ada waris-waris sanggup berbunuh dengan sebab tanah dengan cara yang ditegah oleh Allah SWT. Sebab kasih dia kata tidak adanya sifat malu pada Allah SWT. Kuncinya kepala lah. Dia fikir macam ni, macam mana nak buat, macam mana nak buat. Tapi betapa dia fikir dari awal apa kesan kalau dia buat selepas itu. Jadi fikiran tu lebih utama. Dan kalau dia rasa malu, malu tu boleh malu kita kepada Allah SWT, malu kepada Nabi SAW. Dan malu ada dua begitu. Jadi malu terlalu luas dia punya perbahasan. Jadi sebab itu dalam pasal dia terlalu pendek. Dalam kitab Al-Azkar pun cerita pasal malu ni. Okey, fasal fil wara'i. Ini suatu fasal pada menyatakan perihal wara'. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, la dina liman la khasyata lahu wa la aqla liman la ismata lahu wa la imana liman la wara'a lahu wa la ibadata liman la ilma lahu wa la muru'ata liman la sadaqata lahu wa la amana liman la sirrahu wa la taubata liman la tawfiqa lahu wa la sakha'a liman la hayata lahu. Yang pertama, dalam sabda Nabi SAW, Ali, yang pertama, tidak ada agama bagi orang yang tidak ada rasa takut bagi dia. Itu yang pertama. Orang yang tak takut pada Allah ni seolah-olah dia tak ada agama. Suka hati dia tidak kuat sebab tak ada agama. Tapi ada tidak ada rasa takut baginya. Itu yang pertama. Yang kedua, perumpamaan ialah tidak ada akal bagi orang yang tidak ada pemeliharaan baginya, orang yang tidak mengawal dirinya, yang tidak bersifat wara'. Yang kedua. Yang ketiga, dan tidak ada iman. Jadi tidak ada akal. Ini tidak ada iman bagi orang yang tidak ada wara' baginya. Wara' ni kena faham betul lah ya. Bukan wara' itu tanpa ada, tanpa kita mengingat. Maksudnya kita
kita menyediakan dunia, kita nak warok. Dengan warok online. Warak ke warak? Warak. Kena faham tu. Jangan tinggal dulu sebab nak warok ni. Warok ni ada tingkatan-tingkatan ni. Jadi tidak ada iman bagi orang yang tidak ada warok lagi. Itu ni tiga. Yang keempat, tidak ada ibadah bagi orang yang tidak ada ilmu bagi dia. Itu kena beribadah ni kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Yang kelima, dan tidak ada muru'ah, kehormatan, dan tidak ada muru'ah. Kehormatan siapa? Bagi orang yang tidak ada kejujuran bagi dia. Orang yang tidak jujur. Yang keenam, dan tidak ada keamanan bagi orang yang tidak ada rahsia bagi dia. Maksud itu Tidak ada. Hidup tak tenang Ustaz. mungkin Tidak ada. orang yang tidak ada rahsia bagi dia. Orang yang tidak ada rahsia bagi. Maksud tak baik. Kaitannya ialah dengan sifat warok. Itu kaitannya. Tidak ada keamanan bagi orang yang tidak ada rahsia bagi dia. Suka bercerita Ustaz. Itu mungkin itu bercerita. Apa-apa semua cerita. Terus apa? Sebab dia dah tak ada Tak ada kerja. dah tak ada malu lah. Ada rahsia cerita dia. Yang berapa tu? Yang keenam. Yang keenam. Yang ketujuh, dan tidak ada taubat bagi orang yang tidak ada taufik baginya. Taufik ni hidayah. Taubat ni kalau dia Allah beri taufik dia layak, dia akan bertaubat. Tidak ada taubat bagi orang yang tidak ada taufik baginya. Dan yang kedelapan, tidak ada kemurahan bagi orang yang tidak ada rasa malu baginya. Jadi itu 8 wasiat Nabi benar kepada Sayyidina Ali berkaitan dengan sifat orang. Tapi sambungan dia apa? Ya aliyu man lam yakun wari'an anil ma'asi rabbul ardi khairun lahu min zahina li'annahu la imana fi qalbi. Wahai Ali, barang siapa yang tidak menegah diri dari segala maksiat, perkara yang dilakukan Allah SWT, maka perut bumi itu lebih baik baginya daripada pokoknya. Kerana bahawasanya orang itu tidak ada iman di hatinya. Itu sifat kenapa kita mencegah diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Lebih baik mati ditanam daripada hidup kali ini. Yang aliyu aslul wara'i. Ini dia yang masuk wara' dalam hadis ini. Tarkul harami wa ma harrama. Warasul karami fi tarkil ma'asi. Wahai Ali, asal makna wara' iaitu meninggalkan pekerjaan yang haram yang ditegak oleh Allah SWT. Itu sekurang-kurang orang awam tentang wara' itu meninggalkan pekerjaan yang haram dan barang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT, kalau kita tak buat, termasuklah kita orang yang wara', insyaAllah. Secara umum, orang awam. Berbeza dengan wara' orang yang tingkatan imannya lebih tinggi. Itu sekurang-kurangnya. Kerana bahawasanya orang itu tidak ada iman di hatinya. Okay? Nabi sambung lagi tentang wara' ini. Yang aliyu apa maknanya? Inna rajula la yabdu bil khuluqil hasani darajatas sa'imil qa'imil ghazi fi sabilillah. Wahai Ali, sesungguhnya seorang akan sampai ke sebab perangai yang baik kepada derajat orang yang berpuasa pada siang hari, yang bangun beribadah di tengah malam, dan yang berperang dalam perang sabilillah.
dengan sifat khuluq, bil khuluqil hasani, dengan sebab perangai yang baik. Pada darjat dengan sebab kita ini bersifat dengan sifat yang baik, dengan sebab kita ini perangai kita ini baik, boleh sampai ke tahap seumpama orang yang berpuasa di siang sihat. Termasuklah umpama ganjarannya kita bapak ini beribadah di sebelah malam, dan umpama yang buat baik ini umpama kita ini dapat pahala seperti orang yang di perang di sabilillah, umpama ini kaitan dengan sifat orang. Jadi Nabi sambung lagi, ya aliyu kun basyasan fa inna Allah yuhibbul basyashin wa yuhibbu abusal karim al-wajhi. Wahai Ali, jadilah engkau orang yang manis muka. Itu kun basyashan, bermanis muka itu satu daripada sunnah Nabi SAW. Kerana Allah Ta'ala suka orang yang manis muka dan benci ia akan orang yang kecut dan masam muka. Kita bayar kekelat, muka kekelat. Dalam hadis disebut wasiat Nabi kepada Ali, bercakap, Nabi seolah sedang senyum sambil bercakap. Cuba tengok dalam Syama'il Muhammadiyah, nanti tanya Ustaz saya sedih. Ada hadis perumpamaan muka manis tu bila bercakap dia pun cakap sambil senyum. Tak senang nak buat. Kalau ketat dia mudah ni. Ini satu teladan yang boleh ambil daripada apa yang nanti praktikan dalam kehidupan seharian, ya. Jangan berkecut muka atau berbahasa muka. Allah tak suka. Ya aliyu raqsul ibadati sabtu illa min zikrillah. Wahai Ali, kepala ibadah iaitu diam, kecuali daripada zikrullah. Kepala ibadah dia apa dia? Ibadah yang utama iaitu diam, kecuali zikrullah. Zikir, bila zikir tak apa, dia cakap. Mana mengingat, mengajar. Boleh. Maksud zikir lah. Zikirlah bukan saja zikir saja. Zikirlah itu umum, cakap yang baik. Sebagaimana tidak lawa, tidak sia-sia, zikir-zikirlah, mengingat Allah SWT, ya. Jadi kalau tak ada apa-apa, lebih baik ya. Dalam hadis banyak. Bila diam nama macam kecut pula Ustaz. Habis dia sompong ke habis. Itu kena belajar baliklah, sambung balik. Ini secara umum diam. Tak ada kecut semua. Tapi kalau diam tanpa ada kosong pun tak guna juga. Dia ada dan kosong tak guna. Dia ni banyak perbahasan ya. Tapi kepala ibadah itu dia punya kerja apa? Diam. YouTube. Kenapa? Kalau banyak cakap lagi banyak dosa daripada diam, ya. Ya Ali, kasratun naumi tumitul qalba wa tunjibul baha wa kasratun zunubi tumitul qalba wa turizul nadam. Wahai Ali, banyak tidur itu mematikan hati dan menghilangkan kehidupan. Tapi dalam sains kita satu hari 8 kali tidur kan, menjam kan? Satu hari sekurang-kurangnya 8 jam. Itu siapa yang reka? Tak tahu Ustaz. Itu yang kita guna benda tu. Dalam hadis ada kurang tidur bagus. Bagaimana kita nak jamu lain? Solat tidur sebelum zuhur lah. Kailulah. Bagaimana kita nak semangat bangun tengah malam, tidur sebelum zuhur. Tidurlah dalam 10 minit, 5 minit. Itu dia punya panduan nanti. Kita tak cukup 8 jam memudahkan badan. Itu teori siapa yang buat?
Ramai je orang 3-4 jam okey je. Siap pada bangun malam lagi. Kalau bayi okey kot. Baby. Itu tengoklah. Okey. Sebab apa? Tidur itu mematikan Hati. hati dan menghilangkan keelokan. Dan banyak dosa itu mematikan mati dan mewariskan penyesalan. Mematikan mati ke hati? Hati Ustaz. Hak alik. Mematikan hati. Kolbu tu hati tu bukan mati hati. Betul kan? Tumitul kolba tu mematikan hati dan mewariskan penyesalan. Bila menyesal nanti dia pun masyarakat ataupun di alam barzakh. Baik. Ya. Lagi wasiat Nabi bin Ali tentang orang ni, ya aliyun man an'ama Allahu alaihi fasyakara wa batalahu fasabara wa asaha fastaghfara dakhala jannata min ayyi babin syaa. Wahai Ali, barang siapa yang Allah Ta'ala beri nikmat ke atasnya, maka ia bersyukur. Dan Allah Ta'ala beri cobaan akan dia, maka ia bersabar. Dan ia berbuat jahat, maka ia mohon ampun. Jadi dia masuk syurga daripada mana itu yang dia berdedaki. Jadi bukan nak apa? Nak amal. Ini sebenarnya dah tahap orang yang dah makam dia dah lebih sikit lah. Contoh lah ni. Dan Allah Ta'ala beri cobaan kali maka dia bersabar. Ini antara yang paling susah untuk kita praktikkan. Kadang orang buat kepada kita nak sabar tu susah. Malah kadang kita balikkan saja. Itu ada. Tak pun kita balikkan secara fizikal, mungkin dalam hati kita berkata-kata melaknat dalam hati. Dia bukan mudah. Sebab itu sifat warak ni asasnya tadi apa? Asasnya ialah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asasnya. Termasuk menyakiti sahabat-sahabat kita. Itu asas warak. Dan lebih lanjut lagi, bagaimana sikap kita bila kalau orang buat pada kita, mengata kita, mempelai kita seumpamanya, maka sabar itu susah nak dikatakan. Bukan mudah. Nah, ini wasiat yang Nabi beri kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau dia dapat atasi itu, ganjarannya dia boleh masuk syurga daripada mana-mana pintu yang dia nak. Okay, kemudian apa tegahan ni? Sebenarnya dia ya aliyu la tafrah. Dia punya kerangan Nabi ya. Inna Allah la yuhibbul farihin wa alayka bil hasan fa inna Allah yuhibbu kulla hasin. Wahai janganlah engkau terlalu bersukaria. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menyukai orang yang bersukaria. Dan lazimkanlah atas dirimu berduka cita, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai tiap-tiap orang yang berduka cita. Nanti kecut Ustaz, macam mana pandang? Betul, dia banyak dia punya golongan. Kalau dalam wasiat ini, dia lebih tertumpu kepada kita kena merasa takut, adakah amal kita selama kita hidup ini Allah terima. Itu yang sepatutnya. Muhasabah. Ya. Saya lebih suka tak ke situ ke. Adakah selama kita umur balik sampai sehari ini amal kita terima Allah atau tidak? Allah terima ataupun tidak? Sebab itu yang susah sangat hidup kat dunia ni. Ibadah kita buat tu Allah terima tak? Allah terima atau tidak? Jadi itu yang sepatutnya takuti. Kita juga sedih kat situ. Sebab kita tak nampak. Bukan jaminan. Dia bukan macam kita biasa. Biasanya dapat pesan ABC, berkah dan sebagainya. Tapi buat amal ibadah ni tak tahu. Dan yang paling penting, kita tak tahu kat situ adakah Allah terima ataupun tidak amal ibadah kita. Dia yang kita berduka cita.
Saya lebih suka hari itu. Dia perbahasan, dia punya cara banyak lah. Ya. Kerana Allah lebih suka orang yang berduka cita dari amal ibadah kita ni. Adakah kita diterima pahalanya? Adakah bacaan kita, bacaan Quran kita, amal ibadah kita, tutup yang kita Allah terima? Itu yang sebabnya kita kena berjaga-jaga, kita berduka cita. Walaupun kita husnuzan kita baik pada Allah Ta'ala, Allah terima, tapi jangan lupa ada masa-masa kadang kita culas, terlalu. Itu yang kita berduka cita. Jangan terlalu happy saja. Walaupun datang ke majlis ilmu tak sedih kadang Allah terima. Jadi ada banyak yang kita kena tengok ya. Lagi, ya aliyu ma min yaumin jadidin illa wa yaqulu ya bani adam ana yaumun jadidun wa ala amalika syahidun manzur ma'adha. Ali, tidak ada daripada hari yang baru melainkan dia akan berkata, wahai anak Adam, aku adalah hari yang baru dan atas amalku yang disaksi, maka tinggilah apa yang akan kau perbuat. Jadi setiap hari macam pagi tadi, yang menjadi saksi ialah amal kita. Pagi-pagi bangun nak datang ke JB ini, mujahadah kita itu menjadi saksi amal kita pada hari ini. Esok tak tahu lagi. Kalau kita datang hidup pada esok hari, esok apa yang dia buat? Kalau baik, itu nak saksi kita untuk hari berkenaan. Kalau jahat yang kita buat pada hari berkenaan, itulah saksi kita hidup pada hari berkenaan. Jadi dia akan menjadi saksi apa yang kita buat seharian. Itu maksud hari ini ke hari esok, lusa. Yang menjadi saksi ialah amalan kita. Jadi kena berhati-hati dengan sifat Allah ya. Okey, sikit lagi. Satu lagi, faslu fi zammi dunya. Ini suatu pasal bagi yang akan celaan ini zaman. Qala alaihi salatu wassalam, ya aliyu iyyaka wa kulliyatal qawm la yadhkuruna illa dunyahum. Wa qala aliyu wa ma hum ya nabiyallah. Qala al-awliya wa ashabul dunya alladzina rahum muqbilina ala jam'iha akbaril walidati ala waladiha wa ulaika humul khasirun. Telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Ali, takutlah engkau akan illiyatil qaum. Ulliyatil qaum, siapa tu? Sebagai ada ya. Takutlah engkau akan ulliyatil qaum, tidak ingat mereka itu melainkan dunia mereka. Maka kata Sayyidina Ali, siapa mereka itu wahai Nabi Allah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah orang-orang kaya dan ahli dunia yang engkau lihat mereka itu menghadapi atas menghimpunkan dia. Himpunkan apa tu? Harta, menghimpunkan harta, seperti seorang ibu menghadapi atas anaknya. Kan sama macam kita ada anak kecil, 100% kita tumpu pada bayi sebab dia masih kecil. Itulah perumpamaan orang yang menjadi dia. Dia tak akan lepaskan, dia ambil perhatian kepada dunia dia dan juga hati dia. Mereka itulah orang-orang yang lebih pada esok hari kiamat. Itu perumpamaan bagi orang yang digelar sebagai ulliyatul qaum. Itu orang yang orang-orang kaya dan ahli dunia yang kau lihat mereka itu menghadapi atas menghimpunkan diri.
mengejar harta dan seumpamanya. Ni kaum elit Ustaz. Uli iaitu kaum. Iyana wa uli iaitu kaum ya. Sebab kita jarang tentang kalimah ni, uli iaitu kaum. Istilah bahasa Melayu elit lah Ustaz. Kaum elit. Golongan elit. Istilah. Golongan elit. Elit. Boleh, okay, sesuai. Uli iaitu elit. Uli iaitu Amiah alif. Okey, jadi itu kenapa wasiat tadi supaya ini tidak dalam tajuk celaan dunia, tapi dalam masa yang sama agama Islam tidak melarang kita menghimpunkan harta. Kerana harta bagi orang Islam itu, orang Islam yang kaya itu lebih baik daripada orang Islam yang miskin. Tapi dulu itu mesti ada. Orang Islam yang kaya ada, orang Islam yang miskin ada. Dia mesti bergandingan, dia mesti ada pasangan. Supaya dengan sebab adanya orang Islam yang kaya, orang Islam yang miskin, maka berlakulah di situ zakat, asnaf, tolong menolong. Sebab di situlah natijahnya ada syurga dan neraka. Ada masanya Nabi dia suka orang yang miskin daripada orang yang kaya dalam hadis. Ada masa Nabi suka orang yang kaya daripada orang yang miskin. Tengok situasi orang itu macam mana. Ada orang tu dah miskin tapi dalam ibadah itu Nabi tak suka. Lebih baik orang yang kaya tapi dia buat ibadah. Dan Nabi pun tak suka orang yang kaya tapi tak ibadah. Lebih baik orang miskin tapi dia buat ibadah. Melihat situasi, mengikut hadis, mengikut individu macam mana. Jadi secara umumnya dunia itu ialah celaan secara umum. Sebab apa dalam hadis lain kata dunia ialah syurga bagi orang kafir, neraka bagi orang Islam. Itu hadis lain pula. Jadi banyak cerita pasal hinanya dunia. Tapi dunia jangan lupa, dunia tempat kita beramal ibadah, untuk kita mencari pahala, untuk kita mendapat tuai hasil bermula daripada kita ditanam di liang lahat. Itu dah boleh kita dapat di dunia hasilnya. Kadang-kadang kat dunia pun Allah dah bagi di dunia hasilnya. Okey, tuan-tuan, kita berhenti muka surat 20 pada tajuk akan datang Faslutin ta'arifi bi ahwal nasi billahi ta'ala. Dan insyaAllah buku ni kita akan khatam depan lah ya, jawapan lain. Apa yang lagi? Nanti saya cuba cadangkan lagi kitab yang lain, buku yang lain, yang lebih sesuai insyaAllah. Wallahu a'lam.